Kau tahu tak, mesti nanti aku tak pergi kerja dah. Pasal MC tu, kau tahu apa yang kau patut buat. Lagipun doktor dah settle semua dah. Kalau ada urgent apa-apa, kau beritahu je aku. Alah, kau ni nak sangat dah. Kau relax je. Lagipun si MC tu memang nampak sah. Aku dah buat kerja macam ni dah bertahun-tahun dah. Kau relax je. Semua staf diminta beri perhatian ya. Saya ada pengumuman penting. Saya tahu ada kes penyalahgunaan MC dan kita akan siasat perkara ini. Diminta semua ke bilik mesyuarat sekarang. Aiman tak hadir hari ini, tapi saya ada bukti jelas. Kau buat apa ni? Ni kuping kau. Tu, kau tunggu. Weh, ada apa ni? Sebenarnya bos, ada lagi satu bukti yang tunjukkan Aiman menunjukkan surat palsu dia kepada Aina. Aiman, kau ingat persoalan kita yang salah. Aina pun terlibat sama lah. Kalau korang semua nak tahu, Aina lah yang cari doktor tu. Apa ni? Tak betul lah. Tak apa Aina, aku tahu benda ni akan terjadi. Sebab tu apa dia rakam video untuk bersihkan nama kau. Bos boleh tengok video yang kedua. Lukman, ini strategi yang bijak. Tapi Aina, awak juga salah kerana tidak melaporkan awal-awal. Aiman, tindakan awak lebih teruk kerana berulang kali melanggar integriti pejabat. Saya tahu bos, saya bersalah dalam hal ni. Tapi saya nak cakap, saya betul-betul saya minta maaf lah. Sebab saya dah melanggar integriti dalam menjalankan tugas sebagai seorang pekerja yang berintegriti. Ni tak main. Okey dong, tolong aku. Tapi tak lah. Cara kau tu scary lah. Tak apa, tapi kadang-kadang untuk tunjukkan kebenaran ni perlukan strategi. Tapi lepas ni kau berjanji dengan aku, kau takkan buat lagi.